Antara benda yang saya paling takut dalam hidup ni, satu hadis Nabi SAW yang satu ni. Siapa yang ejek dosa dan kesalahan orang lain, dia takkan mati selagi dia tak buat dosa yang sama. Saya pernah kerja kat satu tempat. Tempat tu jarak dia dengan surau dalam 50 meter. Yalah, iman kita ni naik turun. Masa tu ialah fasa iman tengah naik. Tiap kali azan atau bahkan sebelum azan, saya akan pergi ke surau untuk solat jemaah. Setiap kali saya nak pergi surau, saya akan lalu depan bos saya, yang mana saya akan nampak dia sibuk buat kerja. Bila saya nampak dia, hati saya terdetik. Kenapalah bos ni tak nak lepas dulu semua kerja dia? Kan bagus kalau dia solat awal waktu. Beberapa tahun kemudian, saya pula jadi bos. Allah uji saya dengan kesibukan. Dan akhirnya, saya buat benda yang sama yang saya pertanyakan pasal bos saya. Kenapa tak solat awal waktu? Dan dalam keadaan sibuk tu, somehow saya tak dapat nak solat awal waktu. Yalah, maybe alasan syuting ke apa. Dan ini hanya satu tau. Ada at least 3-4 kejadian yang serupa yang saya bertanya dalam hati pasal orang lain. Kenapa yang dia buat macam ni? Kenapa yang dia buat macam tu? Tak lama lepas tu, saya akan jadi orang tu. Saya akan buat apa yang orang tu buat. Sebiji. Lepas 3-4 kali benda macam tu berlaku kat saya, bila saya tengok orang lain buat silap, buat dosa, saya dah tak berani nak condemn, tak berani nak memperlekeh, tak berani nak bertanya kenapa dia jadi macam tu. Walaupun kadang mungkin saya buat video teguran, video nasihat apa semua kan, tapi hati saya dah tak berani nak memperlekeh atau mempertanyakan kenapa dia buat macam tu. Zaman media sosial ni, kita diperlihatkan macam-macam dosa dan kekurangan orang lain. Kadang tangan kita laju je cepat nak condemn orang. Jangan condemn, jangan kecam, jangan rendahkan, jangan gelakkan. Kalau kita buat juga, Nabi SAW janji esok sebelum mati kita akan buat benda sama apa yang orang tu buat.